Kadang-kadang kan yang bawa kereta tak faham jiwa seorang rider ni. Dan jiwa seorang rider ni tak faham jiwa pemandu kereta ni, seorang driver. Last sekali dua-dua tak faham. Siga bergolak. Miga bergolak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ada type kalau aku like macam mana diri dia? Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Oh, betul. Sekarang pukul 8.16, 8 suku pun start Grab. Nasib baik aku dah siap dah. Daripada motor tu letak kat sini. Senang. Balik-balik kerja tu terus aku set up. Senang kerja aku. Harap tak dapat job yang banyak order lah. Sebab dah pakai beg kecil je. Pakai beg kecil tak apa. Ni orang semuanya kena letak dalam ni. Okay. Motor lama aku ni aku letak ni. Apa? Couplate. Senang. Macam ni lah. Ni semua motor lama aku. Aku tak jual lagi. Aku sayang motor tu. Bismillahirrahmanirrahim. Test mic. Sebab aku pakai wireless mic kan. Sekejap. Cuba wireless mic Dah ada wireless mic lama ni. Okay, ni wireless mic aku pakai ni. Wireless mic mungkin 5 meter sekarang. Okay, mungkin sekarang ni 10 meter. Nanti sadung aku. Jauh. Boleh dengar kan? Harap boleh dengar lah. Sekejap aku tengok balik kat situ. Dia naik tak indikator volume tu. Okay. Aku tak on Grab je ni. No internet connection. What do you mean? Aku dah buka hotspot dah. First order. Okay, nasib baik dia tak minta face punya tu. Dapat order ke tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah okey ke tak aku punya setting ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harap dapat order lah malam ni. Sebab nak mencari duit juga ni sebenarnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Syukur Allah. Harap okey lah. Order malam ni. Harap lah sebab ni dah berapa hari bulan ni. Sekejap tengok jam. Sekejap aku tak nampak. Tengok kat phone lah. 10 Jun. Hampir pertengahan bulan. Tak tahulah ada order ke tak ni. Tahu tak apa aku buat intro dulu. Selalu yang video sebelum ni aku buat intro tak dengar. InsyaAllah dengar kot. Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Race Vlog channel. Kepada yang baru subscribe, aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan kepada yang dah lama subscribe, aku ingin mengucapkan happy watching. Apa khabar orang-orang lama di sini ya, yang masih tengok lagi, masih layan lagi Race Vlog channel ni ya. Walaupun dah lama korang kena sidai. Sonok kena sidai. Kalau YouTube channel lain pun aku sebagai viewer aku marah kan. Tapi macam mana diorang pun ada ham masing-masing. Okay, sebab kita cari first order lah. Harap-harap dapat first order lah. Yang kepak sikit kan. Semalam lagi kepak sampai pergi Ampang Point tu. Dia tarik aku daripada setapak ni. Betul kan. Faham? Okay, sekarang ni aku dah cari first order. Kita tahu kita gembat dekat mana-mana. Apa? Kita skip lah pergi dekat first order. Sebab aku nak save bateri kat dia. Aku tak bawa bateri spare. Okay, jom let's go. Okay, Alhamdulillah kan dah dapat order. Syukur Alhamdulillah. Tadi tu suara aku buka wind reduction. So ni suara yang biasa punya, tapi pakai mic kan. Okay, ni pergi Lembah Keramat RM4.2. Rumah landed tak? Okay lah. Dan order apa? Burger ayam, burger benjo. Burger benjo sampai 3. Burger ayam cheese sampai burger ayam cheese satu je. Burger benjo biasa RM13.5 mat. Burger telur sampai RM13.5. Nak pergi mana? Wih. First order. Mana first order? Burger sudah siap, mari kita ambil. Tapi burger ni aku ambil burger ni kan. Aku dah lalu cuma aku tak dapat order. Aku depan sikit dapat order. Kalau untuk rider Grab ni dapat order, aku tak pasti sama ada 5 minit ataupun 10 minit lepas tu baru rider tu dapat. Tak pasti lah kalau benda tu betul ke tak kan. Aku rasa betul. Sebab sebenarnya bila banyakkan rider Grab, bila sampai kedai tu macam customer semua tak ramai kan. Okey je. Rasa dah siap ni. Aku nak pusing jap U-turn ke sini. Grab 684. Okey, terima kasih. Okey, siap. Okey, order dah siap. Kita tak ambil, kita kantau. Kantau kat arah sini je. 700 meter kantau. Aku rasa aku salah jalan. Aku salah jalan ni. Ya Allah, kena U-turn balik. Hey. Okey, ngam.
Ni baru first order. Tadi aku keluar rumah pukul 8.16. Job mungkin dalam pukul 8.20, 8.18 tu. Sekarang pukul 8.38 mat. 20 minit kena sidai tapi tak apalah. Nak buat santai-santai je. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan yang bawa kereta tak faham jiwa seorang rider ni. Dan jiwa seorang rider ni tak faham jiwa pemandu kereta ni. Seorang driver. Last kali dua-dua tak faham. Okay, dah nak sampai. Nombor apa? Wah, tak tahu lah lepas drop off order ni dapat order ke tak. Okey, terima kasih. Okey, jom kita cari second order pula. Kita cari second order, tak tahu dapat ke tak. Kita tengok dapat ke tak. Aku nak masuk Ampang. Bila kau masuk Ampang tu, kau tahu lah masuk Ampang macam ni kan. Tak masuk Ampang, masuk KL. Tak masuk KL, lepas tu pergi cerah Ampang. Ampang cerah KL. Ampang cerah KL. Macam segi tiga bermuda lah. Kita tak apa, kita cari second order pula. Santai-santai cari order Tapi bawa korang lama kita tak borak Bukannya borak biasa, borak kacip. Okay, jom, let's go. Okay, Alhamdulillah dah dapat order ayam gepuk redup. Ayam gepuk ni aku nak rasa ni sebenarnya. Baru keluar dekat TikTok sebelum nak balik kerja ni. Tengok ya, ayam gepuk redup. Ush, macam style. Tapi office mate aku dah pergi makan. Dia kata sambal dia pedas. Untuk pengetahuan korang, bulan lepas aku rasa ada lah 20 kali aku makan ayam gepuk. Aku tak tahu lah. Tapi aku akan makan ayam gepuk yang sama je. Ayam gepuk oleh ayam gepuk dekat Masa Maju tu. Oleh ayam gepuk, korang boleh waste lah. Oleh ayam gepuk. Malah nak sponsor lah. Tapi sedap lah. Bagi aku kena tekak aku lah. Sedap ayam gepuk dia. Bila nak kena sponsor ayam gepuk ni. Apa kita ambil second order. Kena sidai kat tadi. Kedua ni pun kena 20 minit juga. Bangau. Okey lah. Biasa lah tu rider kena 20 minit. Kena biasa 20 minit. Kalau yang tak biasa tu kena 2 jam 3 jam. Tu tak biasa lah. Kena bagi makan anak bini kan. Tu bukan biasa lah tu. Kalau bangau 2-3 jam. So kita ambil second order dulu. Okey, dah sampai. Ni tak silap aku. Oh tu ramai. Nampak ramai. Ni mesti capur sini. Kalau jumpa dah. Sekejap aku tengok set dia ada berapa set. 2 set. 2 set pun RM39 mat. Apalah. Sekarang ni ayam gepuk dekat Malaysia ni berapa mahal Kalau tak tahu kalau set ni dia dapat air ketak ikut juga buka MX lah. Aku dah lama tak buka MX. Sejak pukul 8 tadi, sekarang dah pukul 9 lah. Tak tahu masuk pukul 9 je dapatlah order banyak ni lepas ni. Sekejap. Aku rasa tak siap ni. Confirm tak siap lagi. 7-6, Grab. please take the meal. Aku rasa tak siap ni. Macam ni kedai dia. Ayam goreng. Dia deep fried ayam dia. Kita tunggulah order siap. Order tak siap lagi, kita relax dulu. Order duk siap lagi tengok tu. Tu. Belakang tu lentur ayam gepuk kat Malaysia ni. Memang betul-betul Gen Z suka ayam gepuk ni. Adakah aku tergolong dalam Gen Z? Apa dah tunggu. Udah siap. Okey, dah siap. Ambil gambar dulu. Settle. Ayam gepuk yang berharga RM40 tak termasuk air. Macam tapi besar ke ada punya packaging. Besar ke. Kemudian Vista Danau Kota. Kena patau di Danau Kota. Dapat RM6.50. Dentum. Ayam gepuk satu RM20. Vista Danau Kota. Tak tahu boleh naik atas ke Vista ni. Dekat danau tu. Kenangi sedap je. Ya Allah. Aku tunggu tadi dalam berapa minit? 2 minit macam tu aku tunggu. Aku tutup kamera tadi. Lepas tu naik notifikasi ni kan. Macam dah order dah siap lah. So aku tengok macam tak siap lagi ni. Mungkin dia packing kat dalam kot. Lepas tu aku tunggu dalam 2 minit macam tu. Siap. Terus ambil. Allahuakbar. Tu tak apa. Kita hantar second order ni dekat Danau Kota kot. Dia tu dekat situ Vista Danau Kota. Aku rasa macam pernah pergi Vista ni. Dah jom. Kita pergi hantar second order lah. Let's go. Okay, dah nak sampai Vista Danau Kota. Belakang Ya. Okay, thank you. Aku pernah masuk ke tak pernah masuk? Aku rasa macam pernah masuk sekali. Betul lah. Aku pernah masuk sekali. Dia sampai atas. Ni kondo baru ni. Bukan baru sangat lah. Sebab aku tak pernah masuk. Dia kalau masuk lift kan siap sebab hilang. Dah boleh hujung sekali. Ni kita ambil gambar. Dia order sebab dia gantung kan. Settle second order. Second order.
Kalau aku tadi keluar pukul 8.16, sekarang pukul 9.24. Oh, settle dua dah. Slow. Tak tahu kenapa slow. Yang aku bagi tahu yang awal video tadi mungkin sebab hampir pertengahan bulan, gaji tak dapat lagi. Aku nak copy order pun susah. Alamak, customer jauh. Tak apa. Pergi kat motor tu. Tiba nak tengok. Tu aku malas nak naik atas tu. Kalau kondo. Dia macam ni lah. Yang tak ada. Kau tak pakai line phone kan. Aku nak copy order tak boleh. Lain tak ada ni. Faham ni. Macam mana aku nak complete order? Baru boleh complete order tadi. Tak boleh complete order. Baru boleh complete order. Aku kena cari order ketiga ni. Slow serius. Slow gila ni. Kau tak apa kita cari order ketiga lah. Buang masa pula ni nak cari order. Okay, jom. Baru cakap dah dapat order. Alhamdulillah, syukur Allah. Mana ni? Piat. Apa ni? Apa benda ni? Piata kat mana? Alah. Okey. Piata dekat mana? Taman Setapak Indah. Hantar dekat Seri Tiauman. Dari sini je. Piata ni order apa? French fries dengan pita beef. Order fries. Order French fries. Wow. Curi aku tu. Kita ambil order ketiga, bro. Let's go. Okey dah. Nak sampai dekat vendor. Piata. Mana Piata? Piata kat mana Piata? Where is Piata? Piata. Benda ni. Piata. Where is Piata? Mana ke Piata tersebut? Kedai apa ni? Mana ni Piata? Restoran Piata tersebut. Piata. Mana kedai dia ni? Takkan tak buka? Oh ni. Ya Allah, belakang. Betul lah kedai aku. Tunggu. First tadi. Tengok sampai. Order dah siap ke tak? Settle. Okey, dah ambil order. Kita hantar kat Seri Oman. Aku punya kali pergi tapi lupa kat mana. Aku bawa skuter ni macam kapcai kalau korang tengok. Yalah sebab aku selalu bawa memang lah. Cuba first time bawa ataupun 2-3 kali bawa. Mula-mula aku bawa skuter ni, ya Allah. Takut weh. Serius takut. Macam nak terbalik motor sebab berat. Lama okey lah, dah biasa dah. Okay, so tak apa. Dengan berduration 2 kilo daripada sini nak menghantar order Seri Tiauman. Jom kita pergi menghantar order ketiga. Tak tahu lah dapat order keempat ke tak kan. Jom, let's go. Okay, sampai. Jom kita menghantar order. Aku nak sangkut kat pintu bilik ni. Okay, dapat order baru. Okay, order kelima ni nak kena ambil ANW KL East. Aduh, mall ANW Pukul 9 je mesti order berdentum. Kalau korang tahu lepas pukul 9 malam ni mesti order kau-kau punya. Macam tu lah, predict macam tu lah. Lepas pukul 9 je order mesti kau-kau. Okay, jom kita pergi ambil order kelima lah. Terus keep ambil ANW terus. Settle masalah. Okay, let's go. Mana ni? Ni siap. LG. Oh, LG kat bawah. Tadi aku masuk entrance loading bay sebab kat entrance yang selalu masuk kat semua tertutup. Tu dulu. Okay, dah sampai NW. Diorang pun nak closing ni. Nombor apa? Grade 455. Tengah buat okey. Tengah buat. Bayangkan lah. Aku dah sampai lambat pun masih lagi tak settle, tak siap lagi. Tak apalah, tengoklah order siap lah. Lepas tu kena hantar dekat Sayang. Berapa kilo tadi aku tengok dalam 9 kilo macam tu. Tak apa, tunggu order siap lah. Okay, masih. Okay, settle siap. 455 hantar dekat mana? Selayang. Kita hantar kat Sayang. Ni aku sesat pula ni nak keluar macam mana ni. Tadi aku yang ingat level G1 nak kena keluar balik sebab aku masuk dekat G1 loading bay. Ni baru first time masuk loading bay ni. Sebab sebelum ni aku masuk dekat atas tu, KL Mall tu, parking area atas tu. Tak apalah, pergi kat motor dulu. Tak tahu jumpa ke tak ni. So let's go. Okay, betul lah. Asyik baik aku tak ni, aku tak sesat. Macam hujan lah. Tadi ada macam renyah-renyah sikit masa aku nak keluar ni. Okay, letak order. Okay, letak splitter. Allah Akbar. Ngam aku nak hantar ni order. Yang aku nak hantar ni rumah landed. Keluarnya di mana? Oh, di situ. Okay.
Aku nak kena ngantor kat Selayar beh. Oh, hantar kat Selayang. Semalam gampang ni. Ambil order dekat Melati ni, kat East Mall ni, hantar dekat Selayang. No, osok. Jom tak apa, kita pergi hantar order ke-5. Okay, let's go. Alhamdulillah dah sampai Selayang. Kali ni hantar dekat Rumah Landed lah. Rumah Landed. Jalan tikus mana pula dia bagi. Okay. Okay, boleh masuk. Kadang-kadang ada juga taman perumahan kan. Dia suruh berhenti dulu, si detail, nombor berapa rumah, baru hantar. Ni tak terus masuk. Dah sapa be, dah sapa. Okey, dah sampai dah. Atas nama Nazril Ya. Yeah. Okey bang, ni saja dengan air. Okey, sama. Okey. Settle order ke-5. Settle. Berapakah earning kita? Tadi order ke-4 ke order ke-5 tadi? Oh, order ke-4. Ya Allah, aku nak kau order ke-5 dah aku buat tadi. Macam mana aku punya wish? Tak tahu jalan ni. Oh, baru order ke-4. Ya Allah, aku nak kau order ke-5 tadi. Aduh, dia order slow lah ni. Order slow. Rupanya baru order ke-4. Aku melalut apa tadi sampai order ke-5 ni? Padahal baru order ke-4. Alah, pening. Itulah tadi borak kacip sangat. Aduh, Allah. Balik nak edit lagi ni. Hari ni dapat RM24 nang kupang. RM24 nang kupang. Hari ni dapat bang. Alhamdulillah. Buat santai je. Janji video ada. Naik windshield lo. Barulah okey sikit suara aku. Tapi korang tak nampak view ni kan. Nampak view ke tepi je. Aku benda ni dah pukul 10 ni. Kalau tak aku kena lepas maghrib tu aku keluar. Macam tu. Ni dah pukul apa? Pukul 10.20 dah. Sampai rumah dah pukul 10.40. Buka PC lagi. Nak edit lagi. Tak boleh jadi. Balik terus lah. Okay. Tu tak apa geng. Video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like, share and subscribe geng. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Tanpa membuang masa, see you in the next video. Assalamualaikum. Bye. Ciao. Crave.